Senang, saya Rania Hafia. Saya Rania Faira. Dan saya Nur Intinet. Kami dari Sekolah Kebangsaan Darul Aman Heights akan memperkenalkan projek inovasi kami iaitu Eco Primary Natural Colour. Eco Primary merupakan satu inovasi mesra alam yang dihasilkan daripada bahan semula jadi, iaitu bunga telang, kunyit hidup dan bunga raya. Ianya berfungsi sebagai pewarna yang tidak membahayakan pengguna kerana ciri-cirinya yang bebas relevan dan mempunyai warna yang menarik. Objektif inovasi kami ialah: pertama, menghasilkan warna asas semula jadi; kedua, sebagai alternatif pewarna bebas bahan kimia; dan yang ketiga, meningkatkan kreativiti pelajar. Inovasi ini berhasil apabila kami mendapati warna sintetik yang menyebabkan iritasi kulit. Selain itu, pelajar kurang digunakan dengan penggunaan bahan semula jadi. Kenapa kami memilih bahan semula jadi? Ini disebabkan keamatan warna mudah didapati, kos yang rendah dan selamat digunakan. Untuk menghasilkan warna asas ini, beberapa kaedah perlu dibuat. Pertama, bunga telang, kunyit dan bunga raya diekstrak untuk menghasilkan pigmen warna. Kedua, ekstrak warna perlu disejukkan dan dicampur dengan base color daripada campuran tepung jagung dan air. Ketiga, kepekatan warna akan diselaraskan dengan penambahan air mengikut kesesuaian. Untuk menentukan inovasi kami berjaya atau tidak, kami telah pun menguji penggunaan warna ini dalam aktiviti melukis dan eksperimen pencampuran warna. Hasil pemerhatian didapati, kami mendapati warna yang jelas, keboleh lukisan dan minat responden yang menggunakannya. Kami berharap pada masa hadapan, inovasi kami dapat ditambah baikkan dengan melaras kepekatan warna, menghasilkan warna yang baharu serta kaedah penyimpanan yang lebih efisien. Sekian daripada kami. Terima kasih.